Ya, vaksin rabies di swasta berbayar, tetapi nyawa tak ada harga. Hai korang, hari ini saya nak share tentang vaksin di hospital swasta berbayar. Betul, tetapi nyawa tak ternilai. Ramai sanggup bayar ratusan ringgit untuk telefon baru, tetapi berkira bila nak ambil vaksin rabies. Di hospital swasta memang ada bayaran. Tapi fikir, berbaloi ke berjimat kalau nyawa jadi taruhan? Vaksin ni pelindung terakhir antara hidup dan mati. Kalau tak mahu bayar, pergi ke klinik kerajaan atau hospital kerajaan. Percuma dan selamat. Jangan tunggu sampai terlambat. Vaksin bukan pilihan tapi keperluan. Jangan tunggu jadi berita seterusnya.